Sampai dah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Palung. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Cik, dalam episod lepas Palung tunjuk ke hampa, Palung beli pagar 4 kaki. Sedangkan kalau cantik-cantik 5 kaki. Masa tu Palung tak tahu sebab dulu memang Palung beli pagar 4 kaki tinggi. Ni bila dah ada balance lagi 1 kaki lebih kurang macam tu, kita kena beli daun khawat lah, kita buah atas tu. Tak buah, tu lain cerita. Ceritanya ramai juga yang mencadangkan kat Palung hari ni dalam YouTube ni. Ada satu gulung lagi tu, pilah tukang dia abang kat Palung. Cik, nak buat lagu mana cik? Tak boleh nak pergi tukang dah. Bukan tak boleh pasal apa. Kali tu Palung beli 2 gulung tu. Depa main hantar sampai ke rumah Palung. Jarak dari rumah Palung nak pergi ke Balora tu lebih kurang 58 km, 60 km. Palung tak ada kenderaan lah nak pergi sampai ke sana. Jadi nak tukang pun rasa macam tak berapa nak seronok dah. Depa pun main hantar dengan percuma saja hari tu. Kebetulan depa nak main ke Temeloh. Apa kata hari ni Palung nak sambung lagi ni. Sikit saja lagi. Lepas tu nampak gaya macam kita kena buat perubahan sikit lah di kawasan bukaan untuk pintu masuk. Jom. Macam biasa, adik mai tolong Palung. Hari ni kita bawa Huga juga. Bawa lagi 1 gulung. Gulung ni 50 meter. Bukan 50 kaki. 50? 50 kaki ke 50 meter? 50 meter. Bukan 50 kaki. 50 meter dengan ketinggian 4 kaki. Ni harga 1 gulung ni Palung beli yang ekonomi je ni. Dengan harga RM299. Kalau yang 4 kaki ni, tinggi ni, ada juga yang jenis lagi bagus lah. Dia punya dawai pun lagi keras. Dan itu yang Palung habak kampar tu. Sayangnya kalau kita ambil panjang ni sikit kan, kita tak payah tambah dah. Ni Palung tunjuk kampar ni, nampak? Ni. Ni dia. Ada 1 kaki lagi bahagian atas. Pasal apa Palung tak ambil 5 kaki? Berdasarkan yang lama punya. Yang lama punya lagu ni, dia rendah. Palung dia ingatkan rendah, rupanya tinggi. Tak apalah, lagu mana pun. Stop. Sampai. 50 meter Palung bubuh di hujung sana sampailah kat sini. Tak cukup sikit saja. Tak cukup lagi 10 meter. Tu, tak sampai dah 10 meter. Tak cukup lagi 6 meter ya sampai sini. Yang ni pula, pagar ni dengan pagar ni untuk motor lalu. Dan hak ni yang Palung cakap gampang ni. Kita ada space untuk daripada pagar ni sampai ke pagar sana. Untuk Palung nak bawa pintu pagar tu masuk ke sini. Buat masalah ni, Palung tak dapat nak buat lagi lah. Kalau kita nak tutup hak ni sampai tanu panjang sangat. Palung cadang Palung nak korek tengah-tengah ni. Palung ada balance satu lagi tu. Kita bubuh pacak di sini.
Cantik sangat kejadian dia. Taklah susah macam kita buat di hujung sana. Kebetulan pagi ni Pak Long nak mai ke kebun. Pukul 7 hujan lebat. Sungguh-sungguh. Ni masa sampai ke kebun ni pukul 10.30. Tu Pak Long kata kat adik kena buat juga hari ni. Sebab Pak Long nak tinggalkan kebun sehari dua. Takut lembu masuk ke lagu mana. Kan. Orang masuk ni tak boleh nak kata apa lah. Okey cik. Jom dek kita angkat tu. Tu ada satu tu kita tak di sini saja. Tapi kita tak bubuh simen. Kita bubuh pasir saja. Nanti nak cabut senang. Bawa sini, bawa sini. Boleh. Oh, cantik, cantik. Cantik sangat. Ni sebagai nak buat tengah saja. Okay, kita cuma ambil ambil pasir kita buh je lah ni. Tengah elok ah. Yang ni Pak Long buh pasir sebabnya tak bercadang nak buat permanent kat sini. Kita nanti bila nak buat pagar nanti kita boleh cabut. Okey, boleh. Tekan. Duduk sini, duduk sini. Alright. Ambil kata untuk buku ni. Tu kata kat sini. Oh, okay. Kita nak buka gulung ni. Macam biasa, kita nak tak dulu benda berat kat sini. Kalau tidak nanti dia pot gulung tu lagi dengan kita dia gulung. Alright, jom. Sikit je. Tak panjang mana. Okey cik, sampai sini saja. Sini sampai situ saja. Kita potong kena potong kat sini tu sebab dia nak sambung tu. Sini sikit. Bismillah. Okey. Mari kita sambung. Pak Long tak dapat nak betul kan, jadi Pak Long potong je lah. Okey, ni kita tak mau. Lebih ni kan. Kita konorkan sikit. Okey, macam ni. Takut dia terlucut. Mana mai darah pula ni? Ada juga darah lah. Tak rasa apa, tiba-tiba darah lah. Ada lah sangkut mana-mana tu. Okey. Okey cik. Ni kita nak sambung yang ni. Cik, ingat ke yang Pak Long abang itu? Jawai siklon, bahagian atas ni dia tinggi ataupun besar. Bahagian bawah tu dia kecil. Pastikan hak kecil tu duduk belah bawah. Okey, meh. Sambung, tekan meh. Kita sambung ni. Tak. Kita sambung. Sambung mudah ya. Buat sambung mudah. Pegang ni, pegang ni. Kita tarik ni dia. Tarik sikit. Tarik sini sikit. Tarik, kuat. Alright.